Dah lah menang 2-1. Menang kat Anfield pula tu. Last kita menang Anfield 9 ke 10 tahun yang lepas. Punyalah senang Liverpool ni. Walaupun katanya dia ni bekas champion, Mbeumo dah berjaya merobek gawang pada minit yang pertama. Hasil daripada lorongan Ahmad Diallo. Cantik gol ni. Memang baik lah botak. Aku sayang kau. Gol pertama tu ramai orang cakap head injury, tapi pada aku head injury tu adalah self-inflicted, iaitu Van Dijk hentak kepala McAllister sendiri. Dan orang cakap tak kisah siapa yang buat, yang penting head injury. Kalau macam tu, baik lepas ni korang 1-on-1, through 1-on-1, aku sepak je kepala teammate aku, dan play akan dihentikan sebab head injury kan. Use your head. Semua player team Liverpool time tu barai, termasuklah Muhammad Salah, Alexander Isak, Florian Wirtz, Virgil van Dijk, dah semua lagi lah. Aku rasa seorang je yang boleh diberikan kredit, iaitu Cody Gakpo. Cuba. Cody Gakpo dah berapa banyak dia kena tiang. Percubaan yang baik pertama kali tu yang aku tengok, serangan yang begitu pantas, tapi sayangnya kena tiang. Beberapa lagi percubaan diselamatkan oleh Sané Lemans, dan akhirnya Cody Gakpo berjaya menjaringkan gol hasil lorongan daripada Chiesa, membuatkan game ni 1-1. Time tu Anfield nampak macam dia orang boleh comeback. Time tu aku berasa macam kalah lah MU lepas ni. Sebab second half tu memang MU main macam sial. Boleh ke Carut? Game ni Matheus Cunha dengan Bryan Mbeumo memang padu. Semua padu. Ahmad pun padu, Bruno average. Tapi yang masih lagi taik adalah Diogo Dalot. Jangan ingat aku lupa pasal kau, Diogo Dalot. Kau masih taik walaupun kita menang. Walaupun kau di interview, tapi kau tak menyumbang apa-apa. Tapi bila minit 85 telah menjelma, Maguire punya Susano dah masuk. Tiba-tiba pula Bruno cross bola tu, sangat cantik, memang kena kat kepala Maguire. Maguire score macam biasalah. Maguire clutch moment 2-1. Tambah lagi gol ke dalam galeri. Clutch moment beliau. Overall aku nak puji pasukan Manchester United ni, kerana dah lama kita orang tak rasa bangga melihat Manchester United menang. Walaupun menang, selama ni menang pun kita orang bising, tapi ini menang menentang Liverpool di Anfield guys. Dan di mana kala diorang dah labur lebih daripada 500 juta, tapi kalah dengan tim yang kalah dengan Grimsby Town. Cannot make sense. Lepas ni apa nak jadilah. Kalah ke, yang penting kita dah menang Liverpool. Kemenangan ni menandakan back to back win untuk Manchester United. Dah lagi 3 game, Mamat United Strand tu boleh potong rambut dia. So tu saja. Semoga Manchester United berjaya menang next game. Sebab satu game je seminggu, jangan dilupakan. Dan kalau korang suka video ni, tekan like, tekan subscribe. Tunggu video akan datang. Terima kasih.